Saya kini berada di Agra. Inilah kebiasaannya. Namun, pelancong daripada serata dunia datang ke sini untuk melihat satu daripada keajaiban dunia yang melambangkan percintaan seorang suami buat isterinya. Sejak kurun ke-16 hingga kurun ke-17, Agra menjadi pusat pemerintahan Empayar Mughal sebelum Delhi. Kedudukannya yang strategik di sepanjang Sungai Yamuna melahirkan populasi penduduk mencecah hampir 3 juta orang. Menurut epik Mahabharata, suatu ketika dahulu, bandar ini dikenali sebagai Agrivana yang membawa maksud sempadan hutan dan ditemui oleh Raja Badal Singh pada tahun 1475.